Cuma saya nak sebut satu je lah kan. Saudara saya sekalian, ini Malaysia ni negara majoriti Islam. Islam agama persekutuan. Tiba-tiba ada 1-2 ekor harbi ni suruh kita tutup surau. Suruh kita nak buat aktiviti bagi tahu kat dia. Lepas tu suruh kita, arahkan kita tutup lampu lah, tak boleh buka lampu lah, tak boleh azan. Saya nak tanya, lu siapa? Lu siapa? Ya? Saya nak sebut. Kalau tanya saya lah, tak perlu tulis surat. Kita minta pihak berkuasa ambil tindakan mengikut akta hasutan. Sebab dia menghasut orang. Membenci Islam ni. Kan? Dalam perkara-perkara lain, kalau kita boleh ambil tindakan mengikut akta hasutan, ini tindakan dia selama 5 tahun ini, menghasut orang. Membenci Islam dan sebagainya. Dia sudah mengacau keharmonian tuan-tuan telah bina lebih daripada 30 tahun. Jadi saya fikir 1-2 ekor harbi ni perlu diambil tindakan segera sebelum perkara lain berlaku. Itu saja Ustaz. Tak nak cakap banyak dah.